Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan trader di luar sana. Kami dari tim Nusantara Global Network yang menyediakan servis payment agent pelbagai broker akan berkongsi analisa teknikal Nasdaq dan juga Dow Jones. Okay, sebelum tu, kawan-kawan boleh follow semua platform media rasmi Nusantara Global Network untuk mengetahui update terkini berkenaan dengan kontes, promosi bonus dan juga rebate sehingga 35 US. So kita terus kepada chart hari ini, berapa hari bulan? Berapa hari bulan ini? Berapa hari bulan? So hari ini 2 hari bulan. 2 hari bulan. Okay, hari ini 2 hari bulan 7 tahun 2026, hari Khamis, hari kedua. Sorry, hari kedua dagangan dalam bulan ni, tapi hari keempat dagangan dalam uh, minggu ini. Okay, so first kali saya nak recap dulu analisa lepas sebelum kita nak jump to monthly punya recap. Susah betul nak dapat perkataan tu. Okay, so kita target kita nak sell di Nasdaq. Ini adalah previous analisa yang saya sharing dekat korang untuk kita nak tengok kan. So kita target kita nak sell pada paras harga ni. Okay, so kita dapat sell cuk 29903 sampai lah bawah ni 29754. So tak banyak, lebih kurang dekat-dekat 200 pip sahaja, hampir 200 pip je dia bergerak sebelum dia mencari zon atas ni. So zon atas ni saya ada begitu yang kita kena standby juga. Zon atas ni kita dapat 30263 sampai lah bawah ni 29713 263 sampai 713. So lebih kurang dalam 400 pip, lebih-lebih sikit sebelum sekarang ni dia sedang membuat retracement. Okey. Persoalan sekarang, adakah dia akan terus terjun? Okey, kita nak tengok dulu monthly Okey, ini adalah time frame 1 jam tau. Setiap satu candle yang terbentuk ini adalah 1 jam, 1 jam, 1 jam. So kita nak tengok monthly. So monthly punya candle, apa yang dia buat? Kita nampak, apa yang kita nampak? Okay, saya delete untuk kita nampakkan clear chart tu, clear punya candle. Alright, so ini adalah monthly. Ini adalah monthly bermula pada tahun 2012 sampailah sekarang 2026. Kita nampak apa? Kenaikan harga terus berlaku tanpa ada sebarang kejatuhan. Maknanya kejatuhan tu kita nampak trend dia daripada atas sini ke bawah. Tak nampak. Yang kita nampak adalah naik je. Retracement setiap bulan itu ada. Ada yang bulan tu candle downtrend, ada yang bulan tu candle uptrend. Tapi candle untuk Jun 2026 dia close dalam keadaan yang apa? Ini. Ini adalah petanda yang kemungkinan downtrend akan berlaku sepanjang bulan ini, ataupun kemungkinan candle pada bulan Julai akan close dalam keadaan bearish candle. So kita nak cari sell tak ada masalah. Cumanya untuk indeks korang kena ingat, tak kiralah Nasdaq ataupun Dow Jones, better pelan-pelan cari buy. Sebarang kejatuhan yang berlaku itu adalah peluang untuk kita nak dapat beli pada harga yang paling rendah. Okay, so itu yang kita nampak. And then kita tukar balik kepada time frame 1 jam, iaitu hourly. Okay, alright. So kita nampak di sini dia dah breakout tau. Zone ni previous resistance dia dah breakout. So apa yang bakal berlaku pada hari ini? Pada hemat saya, okay, ini saya punya POV. So saya target nak mencari entry buy di sini. Target nak buy di sini je. Okay, ni ada support.
Okay, ni ada support ataupun buy zone. Okay, get ready nak buy dalam zone ini. Nak buy dalam zone ini dan ambil TP at least di mana adalah pada sini. So get ready je dalam zone untuk nak entry, sama ada nak entry buy, nak tunggu masuk betul-betul dalam zone ataupun nak tunggu price dah cucuk di sini baru buy, to depends. Okay, kalau nak letak pending order, pastikan korang letak pada paras harga yang berlainan. Setiap 3 ke 5 pip layer dalam zone, dia dah hit, dah trigger kita punya order dan dia akan fly. Okay, itu di Nasdaq. Dan kita nak tengok di Dow Jones. So Dow Jones kita target kita nak buy di sini. Tapi tak sampai. Dia sampai sini je. Kemudian dia keep on naik. Cari zone resistance di sini. Cuba kita tengok dia punya monthly. Monthly candle untuk Dow Jones, kita nampak cantik yang dia sedang membuat uptrend. So adakah kita punya target nak sell tu valid? Ya, valid untuk retracement. Tapi untuk dalam pergerakan yang jauh, dia masih lagi dalam keadaan uptrend. Okay, so kita tunggu. Kita cari monitor pada paras harga yang betul-betul cun untuk kita nak entry. Okay, di sini. Okay, so saya rasa kat sini dia nak sampai tu agak mustahil. Dan saya rasa better kita tunggu dekat sini. Sebab kat sini masih ada zone yang masih lagi kuat ataupun support yang masih lagi valid untuk dia nak membuat retracement sebelum kenaikan next siri kenaikan ataupun next movement ataupun lebih tepat lagi next wave itu berlaku. Kita tunggu je dekat area sini. Okay, pada paras harga berapa? 52196, 52120. Letak pending order, pastikan layer pada paras harga yang berlainan. Okay, jarakkan setiap 3 pip ataupun 5 pip. Letak je pending order, tengok setiap 1 jam. Adakah next hour masih boleh hold ataupun kena cut loss. So get ready lah untuk sebarang kemungkinan yang akan berlaku. Okay, so saya kira itu saja untuk hari ini. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video, saya nak ingatkan kepada rekan-rekan agar sentiasa manage your risk, sentiasa kira berapa entry lot yang bersesuaian dengan jual punya equity untuk mengelakkan akaun DMC ataupun akaun anda blow. Okay, kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum, bye bye.